Tak start tak? Tak hati. Okay, first macam tu, macam tu, macam tu, macam tu. Weh, aku tak penat kot. Kosong-kosong ni dia buat trend TikTok, dia buat challenge. Assignment nak dekat dah. Due date esok minggu depan. Lambat lagi minggu depan tu. Alah, nak asal dah. Saya buat TikTok je. Orang kosong-kosong selawat dah sikit. Baiklah, nampak tak apa yang terjadi dalam video tersebut tadi? Umat sekarang terkejar-kejar untuk mengikut trend perkara yang viral walaupun video tersebut tidak berfaedah. Trend tersebut tidak bermoral tetapi mereka sibuk untuk mengikutnya kerana mereka takut ketinggalan akan trend. Nampak dah di situ apa yang memberi efek kepada kita. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi peluang untuk bernafas, untuk kita berfikir akan ummah moden kita sekarang ini. Persoalannya, kenapa dalam dunia yang semakin maju dengan teknologi, semakin canggih, kita seolah-olah semakin hilang arah? Mengapa? Okay. Baiklah, sekarang ini kita banyak dengan zaman media sosial sebagai platform yang pelbagai-bagai. TikTok, Instagram, Google, banyak informasi yang kita boleh dapat. Tetapi kita sebagai ummah Islam, kita tak tahu untuk menilainya dengan baik. Okay, jadi antara punca utama krisis ummah moden sekarang ialah krisis identiti. Kebanyakan kepada umat Islam sekarang ini tidak mengetahui siapakah kita. Kita, semua orang tahu kita adalah umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad mementingkan beberapa perkara iaitu daripada generasi sahabat. Itu 3 perkara. Akhlak, ilmu dan disiplin. Namun, ramai yang mengenali selebriti berbanding ilmu tokoh ilmuwan yang Rasulullah sebutkan, sahabat-sahabat Nabi. Mereka kebanyakan pada kita belajar ketika waktu kita sekolah rendah, di kafar, sekolah menengah. Tetapi kebanyakan kepada mereka mengabaikannya. Mereka lebih terkejar-kejar untuk mengetahui selebriti sekarang, untuk mengetahui isu hangatnya sekarang. Sehingga kan mereka mengabaikan tokoh-tokoh ilmuwan yang penting kita tahu. Sebagai contoh Ibnu Khaldun dan sebagainya. Yang kedua, krisis yang kedua ialah krisis ilmu. Sebagaimana yang kita tahu, ilmu ini mudah didapati di mana-mana sahaja. Tetapi umat sekarang tidak tahu bagaimana untuk mengaplikasikannya. Dan ilmu ini bukan sekadar maklumat, tetapi kefahamannya untuk mengaplikasikannya dalam seharian. Ramai yang bercakap tentang agama tetapi tidak mendalami asasnya. Sebab itu sekarang ini kita lihat banyak berlakunya ajaran sesat dan berlakunya penyelewangan agama. Sebab apa? Mereka tidak mendalami tentang ilmu tersebut. Mereka menganggapnya sebagai perkara yang remeh. Mereka tidak mendalaminya dengan baik. Kita juga terlalu terkejar-kejar dengan dunia. Sebagai contoh, kita terkejar untuk mendapatkan duit sehingga kan kita mengabaikan ibadah-ibadah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sebagainya. Jadi perubahan ummah ini bukan datang dari orang lain. Bagaimana kita nak ubahkan diri sendiri? Dengan saya sendiri dan anda. Bagaimana dengan diri sendirilah yang dapat mengubahkan diri. Dan bagaimana kita, yang pertama yang wajib kita perbetulkan ialah memperbetulkan solat 5 waktu kita. Kebanyakan kepada umat Islam sekarang tidak mengabaikan segala rukun-rukun Islam tersebut. Jadi perubahan ini patutlah kita usahakan sesama kita. Jadi itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.